Pemandu trak pasukan simpanan persekutuan (FRU) yang terlibat dalam kemalangan tragik yang meragut 9 nyawa rakan setugasnya pada Selasa lalu meluahkan rasa bersalah dan terlalu sedih atas apa yang berlaku. Berkongsi luahan itu, Nur Ain Ahmad Hesam, 36, berkata suaminya, Korporal Muhammad Harisul Ihsan Muhammad Mahabudin, hanya mengetahui sepenuhnya mengenai kejadian tersebut selepas sedar daripada rawatan dan dimaklumkan tentang kematian rakan-rakannya pada Khamis. Dia baru tahu 9 kawan dia meninggal semalam. Dia menangis dan beritahu saya yang dia rasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri atas apa yang berlaku. Dia minta maaf kepada rakan-rakannya. Malah, dia terus buat panggilan video kepada Korporal Nizam Tarmizi dan memohon maaf. Dia juga sempat berjumpa Korporal Muhammad Zulnaidi Muhammad Zulkifli untuk memohon maaf, katanya ketika dihubungi. Menurut Nur Ain, dalam kesedihan itu, rakan-rakan setugas suaminya tetap hadir memberikan sokongan moral agar dia tidak terus dirundung rasa bersalah. Mengulas keadaan suaminya, Nur Ain berkata Muhammad Harisul yang kini dirawat di Hospital Teluk Intan semakin pulih selepas mengalami kecederaan di kepala serta beberapa tulang rusuk patah. Alhamdulillah, dia sudah sedar sepenuhnya dan boleh berjalan ke tandas sendiri. Tetapi apabila ditanya tentang kejadian itu, dia langsung tidak ingat apa-apa kerana sedar-sedar sahaja, dia sudah berada di hospital, ujarnya. Dalam kejadian kira-kira jam 8.50 pagi itu, trak FRU yang membawa 18 anggota dari Unit 5 Sungai Senam ke Ipoh selepas selesai bertugas sempena perayaan Citra Purnami bertembung dengan sebuah lori yang membawa muatan batu kerikil. 8 anggota maut di lokasi kejadian, manakala seorang lagi meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Teluk Intan, HTI. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.